Asal hibah je untuk si balu, untuk anak bini. Tak ada ke yang fikir pasal si mati? Kita yang dah mati ni, kita yang bayar ni, yang dah mati nanti. Apa manfaat kita? Tak ada. Ada ejen kisah pasal si mati? Tak ada. Tak ada siapa pun yang kisah. Cuba ejen, saya sarankanlah ejen-ejen takaful cakap macam ni. Pampasan RM1 juta. 1 juta tu, okey. Bila dah dapat 1 juta tu, wasiatkan kepada ahli keluarga, cakap bincang dengan ahli keluarga, dengan isteri, cakap 1 juta ni bawa ke franchise. Contohnya Mary Brown. Daripada 1 juta tu, kos setup untuk buka satu outlet adalah RM1 juta. Dan dia termasuk sekali dengan running untuk 3 bulan. Return of investment untuk bisnes ni adalah ROI 3 tahun. Saya dah check dengan beberapa outlet, sehari sales harian lebih kurang 7 hingga 8 ribu ringgit sehari, hari biasa. Weekdays belas-belas ribu. Jadi sales bulanan adalah daripada 200 ribu hingga 250 ribu sebulan. Untung bersih untuk satu syarikat ni, satu outlet ni adalah sekitar 15%. Jadi adalah, kalau nak tanya buka Mary Brown berapa untung, bolehlah dalam 30 hingga 37 ribu sebulan, bergantung kepada lokasi. Kalau tempat tu high value, lagi ramai orang, lagi banyaklah yang kita dapat. Yang bagusnya, kalau anak kita atau isteri kita tak tahu untuk buat bisnes, ikut sahaja SOP yang telah disetkan. Bisnes franchise ni boleh diwarisi. Bila kita buat satu outlet, kita boleh bagi kepada isteri kita, dan isteri kita walaupun tak tahu bisnes, dia boleh follow je SOP yang disarankan oleh franchisor. Isteri kita ikut je apa yang franchisor sarankan, dan tak perlu ilmu bisnes yang tinggi-tinggi pun. Semua orang boleh buka franchise asalkan ada duit. Jadi lepas untung 15% tu, sekitar 30 ribu hingga 37 ribu, sebahagiannya sedekahkanlah kepada anak yatim, orang susah. Benda ni lah yang diniatkan untuk pahala yang berterusan untuk si mati ni. Iaitu siapa? Kita lah. Siapa lagi? Kita yang bakal mati ni. Tapi apa yang penting, salah satu daripada 3 perkara yang tak akan terputus antara dunia dengan si mati, iaitu pahala amal jariah yang berkekalan. Itu yang kita mahu. Macam boleh buat